Tuan apa? Ni bawang kampung betul putih tak? Putih. Putih juga. Lepak tu. Dia punya masuk setting mah. Kakak ke Vika tunjuk. Rasa Nipis sikit lah isi ni. Tebal sikit. Tebal rasa lemak sekali. Ni kan ni. Ni gas ini paru kampung ni. ke Ni gas paru kat ni kala. bandar punya? Kampung. Yang kat mana ada bandar adik tu yang ni. Tak masak pak yang ni. Hari tu adik dah pernah makan kan sekali dengan belung. Oh dia tahu. Sedap ke tak yang tu? Tak sedap kan masam kan? Dia masak sikit. Jadi tahu dia macam Ni tu yang kampung. apa namanya? Ni hantu durian. Apa namanya? Kalau nak ni. Dia kahwin. Lepas tu tebal sikit isi tak? Baik kahwin. Ni kampung dia nipis sikit. Makan pulut sedap. Oh, tu ubat dia menjarap. Apa tak nasi kuning kan? Bukan nasi kuning lah, pulut putih dik. Makan Putih? dengan Santan. dengan santan, dengan nisang, dengan gula. Tok Ki buat kalau dia makan. Satu biji tak cukup oh. Kalau Tok Ki, arwah Tok Ki makan. Abah tak tahulah, abah suka apa. Arwah Tok Ki satu biji tak cukup dia seorang. Terada. Tak pernah cuy. Dia rasa apa? Rasa apa? Rasa durian lah. Bukan masak buat nasi campur pulut benda tu lah. Mak nak cerita nanti kalau ada nak tahu dia makan baru dia tahu. Kalau cerita kan. Mana Tahu. dia? Apa? Apa Dia main? tahu kamu beli satu. Santan. Rasa santan lah. Dia isi santan. Tadi santan dia masak. Isi santan. Isi santan, isi gula Melaka. Ada. Lah. Macam apa ni? Apa ni? Yang dia isi buah pelam tu. Macam tu lah. Tapi tukarlah durian. Tak masak ni. Tengok. Ini tinggal belum si. Nanti beli Ini lain. bagi Alung. Nak beli. Tak beli lain sebab yang ni abang cuba tahu dah sedap tak sedap. Dah apa? Pakcik yang waktu tu yang Makan biasa dah. beli tu tak. Yang tu kat pokok dek. Ni Yeah. dah berapa hari tengok dia punya tu. Dia punya ni dekat ni dia dah tahu. Yang tu fresh punya daripada pokok jatuh memang lah sedap. Gas dia pun kuat lagi bau pada ni. Ya. Dia ni tadi tak. Nanti jangan minum air manis tau. Minum air sejuk banyak-banyak. Ni panas ni. Mak bawa panas tadi makan sikit. Panas ni. Yang tu durian ni. Mak mengandung adik pun biji makan. Macam Kak Tika. Berbakul-bakul. Makan. Bukan satu besar ke? Bakul besar. Bakul raga. Satu bakul besar berapa? Manalah mak tahu. Ni abang beli berapa bah? RM5. Ya tu durian. Lama dah nak makan durian ni. Tapi nak pergi beli tak ada masa. Dah mana nak pergi.